Wa qalu, dan berkata mereka Yahudi lama wa'adahumun nabiyyun nara, manakala berjanji akan itu Yahudi oleh Nabi akan neraka. Berjanji oleh Nabi nya lagi yang buat kah na nyan ason neraka kah, ya berjanji oleh Nabi ason neraka kah dikeloknya lan tamassana tusibana annaru illa ayyamam ma'dudatan kalilatan arba'ina yawman mudata ibadati abaihim al-ijlah sumata zulu. Ya ikutnya, hana mendapat akan kamu oleh neraka, han kena kamu nerakanya, kecuali pada badu murah yang daripada hitung. Di badu murah yang daripada hitung, yang dikalilah yang sedikit. Ya, duna 2 orang sedikit, 20 orang. Masa ibadat bapa mereka itu akan kena lemah, kemudian gadah ia berkena siksaannya. Ada. Masa Nabi Musa kerja bukit Sinai, ia tak kitab Torah, dilikut, dipegat, dilemah di si Musa Samiri, semua artinya 20 orang. Yang masanya nak siksa ya kamu kena siksa madu-madu 20 orang tak. Ini hana ni. Ya, banyak. Perkara banyak. Padahal kena hana ada. Hana yang pergi haji hana. Kan 20 orang, tapi je. Hana 20 orang. Ya di. Game mesti ditanya tidak orang maksiat. Di masjid cuma 10 masjid. Siksaan panena 10. Tetapi je tak punya kafe. Punya terima kafe tidak tapi punya terima mukmin yang nak Quran ada. Oh bagi sisanya sabah dosa tanya ke sisa neraka 7,000 tahun. Duk mudunya masa Nabi Adam sampai kiamat dunia 7,000 tahun. Jadi ke sisa tanya monya tak buat salah dia tanya dalam nerakanya yang sisa dosa riaknya 7,000 tahun tambah dosa. Banyak tak buat dosa 10 lebih kata 10 kali 7,000 tahun 70,000 tahun. Ya baca lagi. Sisa yang hana tak tobat. Hana terima tobat. Kada tak tobat, terima tobat dalam dia Allah baru hana kena sisa ni. Hana kena sisa. Jadi tanya mudah tobat laju untuk gula mati tu. Engkau mati sang tobat. Oi berdoa lewatnya pandai naik berdoa ya. Kai berdoa yang tak kau di tak. Ni nak dua yang berdoa kena yang talih. Yang lain ke betul biling ke sira. Ini ni berdoa. Kali tak kalah dunia. Tengah berdoa kena nau dengan dia kai kalang gede. Nau dengan dia kai kalang gede. Naik pot di cemina kai kalang di cem. Panih berdoa ya. Hendak berdoa oleh yang talih yang betul-betul tekun dengan berdoa kan. Yang orang ana. Ya dia ana. Ini jak berdoa ana lagi orang jabur ibu ana. Kau ni jak jabur. Pita ber. Jak ada. Jadi oleh kerana maka badau tanya. Badau tanya dulu. Gimana cara dia tanya tak tobat pada kesalahannya sampai waktu tahu bahawa Allah Taala matanya ana dosa ali. Sebab susah tanya gebalah di Allah Taala dengan siksaan amalan tanya, amalan yang buruk tanyanya sabah dosa 7,000 tahun ke belakang. Hidup masa umur dunia masa Nabi Adam sampai tu kiamat dunia. Ya. Kullahum ya Muhammad katakan ademu bagi mereka Yahudi hai Muhammad. Atakhazatum. Adakah telah kamu ucap oleh kamu hurufan minhu hamzatul wasili di bawah orang daripada yang atakhazatum yang akan mutawasal asaji aitakhazatum aitakhazatum ini hana aitakhazatum bukan atakhazatum mentang isi kenaan bi hamzatul isfahami bahkan karena pemada dengan hamzah isfaham yang a-nya hamzah isfaham madang yang mentang atakhazatum nak telah kamu ucap oleh kamu yang ikut ni Allah Taala Nabi Muhammad indallah ya ahdan di sisi Allah Taala akan sebuah janji misalkan janji minhu daripadanya Allah bidzalika demikian yang tersebut iaitu hang sisa manikan pupih huruf mentah nan tak janji ba Allah Taala lagi nya fa la yukhlifallahu ahdahu bihi maka hendak bersarang oleh Allah akan janji Allah dengannya siksanya tetap pupih huruf mentah sisa lebih banyak hana la hana jawab la hana tak janji pernah menjanjikan Allah lagi hana yang bukan pegang dah fa la yukhlifallahu ahdahu bihi maka hendak bersarang oleh Allah akan janji Allah dengannya sisa pupih huruf la hana tetap sisa lebih banyak bantakuluna inallahi ma la ta'lamun tetapi kamu berkata hai Yahudi ada Allah Taala akan barang yang hana kamu ketahui yang Yahudi hana ada depu berada depu bidang tak pegah laju ya padahal ada depu pegah laju ci ya bala tamusukum wa takluduna fiha nya disentuh ia neraka akan kamu dan kekal kamu fiha dalamnya neraka ya artinya disentuh oleh neraka
dan kekal neraka kan sedu siat sabi-sabi dah makai nak ana tebel-tebel man kasaba sayatan syar'an syirkan man kasaba sayatan syirkan wa hata bihi khati'atuhu bil ifrad wan jam'i ay istaulat alaihi wa hadakat bihi min kulli janibin bi an mata musyrikan fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jika siman yang usaha siman akan keburukan. Sayatan mana sayatan keburukan, mana aja syirkan syirik. Yang maksud dengan syaitan ini syirik. Barang kasau saja yang pun syirik dah. Ya lagi. Kamu syirik dah kau uri ke urut matinya nak syirik. Syiriknya berarti tak anggap Tuhan. Tak anggap Tuhan. Yang mana syirik? Tak anggap Tuhan patungnya, tak anggap Tuhan batinnya, tak anggap Tuhan yang awal kayanya. Yang syirik ke? Dan itu ke Tuhan ada kala tak begah Tuhan. Yang Tuhan. Ya lagi yang syirik. Punya ada begah yang Tuhan akan syirik. Maksiat macam tu. Ya lagi. Maka sabar syaitan jika cuma usaha cuma akan keburukan, syirkan dan syirik, wa hatat bihi qati'atu dan diliputi dengannya cuma oleh keburukannya semuanya iaitu syiriknya, bacakan mufrad qati'atu dan jamak qati'atuhu. Artinya isolat alaihi telah dikuasai ia keburukan aktif semuanya, wa hadakat bihi telah digelung ia keburukannya dengan semuanya min kulli janibin pada pihak. Kibam hubji bi an mata musyrikan dengan mati semuanya kadang musyrik, dia mati musyrik mesti ka digelung ni syirik kan ana hot beli kan nyan faulaika ashabun nar. Maka ulama kata siman yang mati musyrik itu segala pun duduk neraka. Dia mati musyrik, dia ana mati musyrik ana masalah maksiat tobat terima tobat yang dah nali tamung salam dalam kelai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hum fiha khalidun, ulama kata itu dalam yang neraka itu kekal kan. Yang kekal, yang musyiriknya kekal neraka lebih anak dibeli. Ru'ya fihi manaman dipelihara orang padanya. Hum fiha khalidunnya akan manaman karena manamannya jamak. Ya, manaman jamak. Dalam nak pegah ini barang wa amma man amana wa lam amal salihan ghairal iman fa mukhalladun fil jannah. Adapun siman yang beriman dan anai buat amalan saleh yang ken iman maka dia kekal dalam syurga. Semua syurga cik orang iman. Semua yang tanda pasahan tapu tan katanya iman ya. Nyan tamu syurga yang kekal dalam syurga cik. Cuma tu gede fala amalan hana kana hana kerja. Ya ini macam. Ya. Tapi baik ingkar Bengingkar sembahyang wajib bengingkar baik, puasa wajib bengingkar, haji wajib bengingkar. Ya hajinya. Umrah wajib bengingkar, zakat wajib bengingkar. Menjudi haram bengingkar ya. Bengingkar satu punya. Semuanya iman mantap bahawa Allah Taala Tuhan Muhammad Rasul yang haram gimana haram, yang makruh memang makruh, yang sunat memang sunat, yang wajib memang wajib gitu. Iman buat hana, buat hana. Yang kekal dalam syurga je kan. Yang ke Islam yang ke amalan binasa Islam binasa iman alai Islam tapi iman mendang. Jadi kan ma'rifah tauhid iman Islam mihana pun binasa Islam kahana pun ke Islam kada tinggal tauhid tinggal iman tinggal tauhid tinggal ma'rifah ya kahana binasa iman binasa Islam Islamnya binasa, keniman binasa. Islamnya ada nama pubut suruh pujuk tegak ya. Anali kenyan kana hana pubut. Binasa iman yang kekape. Yang kekal neraka tapi. Ya, yang kelimati mukmin kenyan. Mati kape. Ya, nah. Jawab dia nya kata hasil gajinya di mana? Hari. Cerita hari lagi. Ini sama. Ini kajian kasih.